terasa beban pula. It's time to work. Kakak skip wak ni. Sikit. Tolak. Sikit. Tak ada suara. Sudahlah, tak ada suara pula dah. Oh, Atik ni. Atik audio tu. Music. Okay. Let's go. Mari kita go. Dah ke belum? Kau kat mana? Welcome to the stream. Petik. Jangan tutup. Oh, batuk dulu. Apa ni lah? Okay. Buat apa dia duduk sini? Asalnya. Jauh. Apa nak tahu? Okay. Settle. Pick up. Ni pick up. Dah. Tak. Ni. Packing dulu. Raya. Sibuk dengan pertengahan tahun. Aduh. Kuasa. Apa? Dah habis. Bos. Sekarang kita buat apa, bos? Ambil ni. Simpan. Okay. Jom kita menjual. Cakap dengan uncle dulu. Ya, bos. Collect the stash. Dah. Baik, dah cakap lah. Dah. Banyaknya sampah. Lagi aku kutip. Allah, dia kutip. Banyaknya sampah. Menariknya. Babi kau, aurat. Kuasa lah babi. Air babi. Apa benda tu? Kau tak ada bodoh? Allah, bising-bising. Kau kata siapa main babi, bodoh, babi. Allah Akbar. Kata siapa main? Hari malam balik rumah. Ui. Meletup, bos. Aduh. Tak apa, nasib baik selamat. Aduh, banyaknya sampah. Apa yang meletup, bos? Tak apa, bos. Oh. Kita speed run. Jom kita tengok, bos. Apa yang meletup tu, bos? Allah, maafin aku. No. Hai. No. Pergi awak boleh masuk dah lah. Bos, katil kita tak ambil, bos. Biar katil tu tak penting. Aika. Lepas tu wonder Tok Uncle Nathan. Mana hang? Bos, saya kat atas, bos. Tiba je kat atas. Apa benda? Cakap, bos. Saya dengar, bos. Dah. Dr. Manager in the motel office. Jom cakap dengan Diana. Aku tak tahu pasal ni. Cantik kan view ni? Cantik. View ni akan lagi cantik kalau kau beli barang dengan kita orang. Kau dengar? Kau dengar, Tran? Dia select, Mat. Hai. Salam kenal dari roller. Mana? Mana? Ada orang, bos. Mana pergi Donna tu? Takkanlah kita malam ni tak ada rumah nak duduk. Hai, Donna. Melarikan Donna? diri. Tu, Donna datang, bos.
Mana Donna? Belakang bos. Kau dia bila kau keluar? Tak ada cash. Ambil. Okay bos, saya dah beli bos. Contain trash. Kena buang pakai plastik hitam. Ni apa benda ni? Apa kata bos, kita tidur dulu bos. Oh, tidurlah. Ada stresnya jadi bos. Okay. Esok bos pergi beli plastik hitam bos. Tak pun saya dah pergi beli. Saya kan pekerja. Tak Ya. kan? Ah. Ya Allah. Tak apa, 2 je lah. Thanks, whatever. Mana cepat cakap pula pakcik ni. Wow! Salam. Tong sampah nak tak mana bos? Apa dia? Tong sampah. Tong sampah letak kat tepi pintu. Ni. Tepi pintu. Okay. So sekarang ni Tok Uncle Nathan, jom. taklah dengan Uncle Nathan. Buat apa nak siram air kalau tak ada tumbuhan lagi. You need a supplier bos, dia cakap. Message and request that drop. Okay. Order one tu Oji bos. Kush. Bagi saya Beli 4 dah bos. kan 4 terus 275. Boleh hantar sampel lagi tak? Jom kita pergi Boleh. hantar sampel. Siapa ni? Geraldine. Apa Let's tadi go dia? Geraldine. Mana Geraldine? Mana dia? Mana ada Geraldine? Atas Belakang lah bos. Belakang bos. Dekat ni bos. Sini bos. Jom. Sini. Lompat. Mana dia? Kotornya sini. Ni. Assalamualaikum. Geraldine, mamen. Siapa yang buka flashlight ni? Mamen. Can I trust you? Ya. Saya dah standby ni bos. Bagus. Yeah. Saya dulu pernah mencuri. Ambil lah. Bagus tak kerja saya bos? Bagus. Bagus kan? Collect the Go. that drop. Kau mana that drop sini? Wah, pintar sekali. Okay. Dapat bos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 bos. Oh. Okay. Ambil tu. Bos. Okay bos. Let me cook in this version. Bos kalau dia tak terima nak buat apa bos? Pukul dia. Berani dia tak nak terima. Dia ingat dia siapa? Dia kasih faham bos ni. Kasih faham dia tu. Tak boleh fertilizer lagi. Kau dah 87%, kau tak nak terima lagi. What? This is unacceptable. Mana hotel? Aduh pening lah map ni. Ni. Mana? Kalau kita letak growth punya fertilizer tu, quality jadi low kan? Buat je lah.
Kita sebab awal-awal ni tak silap, masing-masing tak suka ingat barang sedap-sedap pun. Kan? Peggy, nak cakap sikit boleh Peggy? Boleh. Macam Peggy, macam. Peggy suka tak? Baik. Mantap Peggy. Peggy is so real. Peggy is the best. Yeah. Peter, buat apa dalam ni Peter? Baik kau try barang baik. Mantap Peter. Donna je palat kan. Donna tak lagi. Tak lagi. Donna tak terima tu. Padahal dia 87%. Tak nak terima tu. Ayo. Mengada. Dia mengada. Let me cook. Just end. Oh, list OG coach. Kita ambil 58 Okay. Apa-apa dia dah kerja bos dah. 38. Dah kakak naik 20 patut lah. Tapi waktu yang order tu masuk, kakak tak tukar lagi. Itu kalau Polly masuk dalam rumah ni tak tahu nak cakap apa. Macam mana boleh kena kerja apa? Tak, dia nak search body. Lepas tu akak refuse sebab ada biji benih dalam badan. Biji benih tak kantoi lah apa? Ya. Tak illegal pun. Cuba pergi beli packaging boleh tak? Boleh? Berapa? Belilah 20. Kita beli ni banyak terus lah. ikut lah. Kita ni banyak produk ni. Kaya. Boleh tak PGR tak bos? PGR? PGR tu dia banyakkan buah. Boleh lah. 2, 4, 6, 8, 10. Sebelum 12, 120. Hai Zaros, lama tak nampak. Apa khabar? 1, 2, 0. Ui, soy tak ada. Tolong alang-alang tu beli soy. Tangan saya penuh bos. Penuh. Cepat bos, sebelum kedai tutup bos. Oh, lama tak main Roblox. Dah terkubur dah karakter dia. Lama dah tak main Roblox. Nak beli berapa soy ni? 2, 20, 10, 5? Ikut bos lah. Bos ada berapa biji? 12. 2. Oh 2. Beli 2 je lah. Macam beli PGR 2. PGR ni apa? Dia banyakkan buah. Beli berapa? 2? Tapi quality drop lah. Beli lah 2. Dah nak tanam 2. Hai pekerjaku. Apa khabar? Saya menunggu ni bos, produk. Ya. Ada, jangan risau. Ui, bagus ni bos. Bos dulu belajar menanam Iya. Tak, sebenarnya saya dulu dealer kan dengan satu bos ni. Lepas tu saya naik pangkat dah. Naik pangkat dah. Apa benda yang beli lem ni? Buang lah. Okay, lepas tu maksudnya sekarang bos saya dah naik pangkat. Okay, dulu saya ada bos. Okay kan, saya ada bos. Okay. Lepas tu saya bunuh dia sebab saya tamak dulu. Okay. Aduh. Lepas tu saya risau bos bunuh saya je sekarang ni. Tak, saya bunuh dia dulu sebab dia tak bagi saya gaji. Dia bos kaya seorang je. Bos, tengok saya bos. Kejap. Bos, tengok saya bos. Saya nak kerja lama dengan bos ni. Ampun. Bos macam tak meyakinkan je. Ampun. Live. Esok live. InsyaAllah. Okay, sila jual ya. Ready? Bos. Ready. Baru 2 orang bos minta ni order. Berapa ni nak?
Berapa? Baru 2 orang ordernya. Lah, pergilah cari orangnya. Oh, saya lupa. Sorry, bos. Aku stress lah. Sorry, bos. Saya baru masuk kerja hari ni. Okey, tak apa. That's baik. Saya sibuk fikirkan bos nak bunuh orang terdekat tadi. Aduh. Jangan risau. Selagi tak bermasalah, kita tak akan sentuh. Okay, thank you lah. Thank you, Zara. Thank you. Bos, ada orang tolak produk kita, bos. Tak boleh jadi tu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kita jual lah lampu dengan tong sampah tu. Tak ada guna pun. Yang dalam storage tu. Saya cuba jual tadi. Tak dapat? Tapi dia tak nak. Saya pukul dia. Dia tak boleh jual. Yang pergi. Host. Lambat no, host. Ya, aku kat awal. Hai. Dah berapa sekarang? Bos, banyak orang, 1117. You Donna. Ya. Kaya. Donna. Dia datang lagi. Dia baru dah punya ni. Dia dah menyesal lah tu. Bagi saya tu sampah tadi, bos. Saya nak jumpa cowboy tu. Ada tepi tu. Tak tepi katil tu. Tepi katil. Ada, bos. Tepi katil tu sampahnya. Lampu. Lampu tu tepi tu. Nak lampu masa pakai. Ya. Cerahnya. Biarlah lampu tu. Saya jual ni, bos. Tak sampai. Masalahnya pawn shop ni bos. Memilih gila. Aduh. RM6 ni dia nak. Boleh sebelah tu. Besok main fish. Fish apa cerita dah. Dah tahu dah apa jadi. InsyaAllah. Mr. Ming. Yuk. Kaya. Sour diesel 2. Okey. Ke banyak sangat? Okey tu. Tapi kena beli ni lah. Beli lagi 2 pot lah. Okey. Grow 10 2. Ini masih banyak pula. Grow 10 2. Lagi plastik sampah boleh tak? Plastik sampah. Belum. Dia ada cara pakai plastik sampah tu. Kakak kumpulkan kat atas rantai banyak-banyak. Lepas tu nanti pakai. Tapi bagi betul-betul banyak. Tahu ada nampak. Katanya. Apa nak buat tadi lah? Aduh. Long life soil. Okay. Mantap kalkuli. Bila kalkuli ni. Mantap. 3, okey. Beta 5 pun kita banyak. Terus. So sekarang dah boleh ada 2 produk lah next batch, bos. Cari customer. Aduh, Mrs. Ming je. Dia tak nak terima lagi barang kita. Dah kena offer dia sour diesel lah. Itulah nanti jap. Okay, sila ambil drop soil jap, boleh? Apa ni? Banyak ni. Apanya? Alamak, dah tak ada ni. Pengesahan ini. Ambil apa, bos? Ambil barang. Mana plastik sampah, bos? Biar saya yang dia sampah. Baikkan. Letak plastik sampah dalam, bos. Ada kat rak. Ya, sampahnya. Dah ambil ke barang? Sampah, bos. Bagus. Apa kata saya pergi beli tong sampah sekejap? Saya beli penumpang sekejap. Ni Oji Kush, Sour Diesel duduk di sini. Nanam. $20 je.
Easy. Oh, tak ada. Bahasa tahu kat lab. Tahu bos lab bos. Lag. Hello? Okey dah. Dah tempoh dah. Okay. Bos nampak sampah kat tepi jalan tu dia. Ada orang nak beli malam ni ah. Yes. Enak. Biar pergi penuh dulu. Ush. Satu Saudi saya kakak jual apa? 50. Bagi dia murah sikit. Tak apa. Awal-awal tak apa. Tak apa. Saya dah tahu buat apa. Tak apa, awal-awal ni pergi ketik duit dulu. Donna dah beli ke? Benar dah, ni dah. Order dah? Dia dah order dah? Order belum. Ai, tak order lagi. Oh, dah boleh harvest OG Cash dah boleh harvest. Mana lagi laju? Tanam. Plan ke yang lampu? Rasa macam lampu ni. Lampu ni laju lagi. Betul. Ya. Okay. OG Kush. Masuk. Tak dia banyak dah tahu desain kot. Apa ni untuk future punya development. Boleh bagi ke Benji? Benji lama ni bos. Nak kena dia. Kita bawa pukul dia tadi. Okay. Ambil ni. Oh, dah penuh. Sawah diesel nak berapa? Customer nak berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan Ni sawah diesel. bawa 8. Berapa nak? 9. Oh. Hujan apa malam ni? Saya tak nak pergi boleh? Hai. Ni kat sini ada. Tambah lagi 3. Oi, tak ada weh. Tak ada. Tak ada. Aduh, Jesse. Itulah dia. Tapi tak ada. Sekejap, ni apa ni? Lupa dah ni apa. Oh, ada lagi. Lagi. Ayah. Ini bos. Banyak lupa. Sikit ni. Ni ambil. 16 je ke? Bukan kita tak letak PCR. PCR tak ada dah. Kenapa bos tak nak letak PCR? Sekejap. Saya ni kepeningan ni bos. Saya ni pening. Bos nak buka betul juga bos. Aduh, Uncle Nelson ni sibuk nak call pula. Kita ni busy. Okay. Dia kata open the map to see potential customer. Tak siram air je. Apa jadi kalau tak siram air? Tak grow. Bos bukan belajar bos saya. Saya tahu macam mana nak beli rack dengan LED. Ikut saya. Saya cakap dulu saya pencuri bos. Okay. Dengan Mamat ni? Okay, biar dia bos. Ikut saya. Biar dia kejar saya bos. Mana dia bos? Mana ni? Oh my god.
Masuk bos, masuk bos. Allah bos, saya nak mati bos. Mati Ya, je? Biar saya bayar Pukul je, pukul je. Ha. Jangan tutup. Allah. Boleh ke sekali lagi? Benji dah mati. Benji dah mati. Macam mana sekali lagi? Yang ternama. Dulu kan, masa saya tengah cuti kan. Cuti sakit. Kau sakit apa lah? Macam saya teringin nak tahu pula bos sakit apa. Tak perlulah tahu sakit apa. Tapi yang penting, semasa saya sakit tu, pekerja saya tu tak nak dengar cakap bos saya. Dia kata, degil dong, degil. Kerja tak nak, ini tak nak. So saya datang dengan bos saya, sekali lagi serang rumah dia. Tak. Terkedu dia. Masih hilap lah bos. Gamester. Lepas tu kita orang apa pergi rumah by rumah, tanya dia kenapa tak beli lagi. Kim nak beli tak? Psst. Tengok bos, dia hide tak bos? Oh, kurang ajar.